Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak suara bagi TikTok dan juga muka buku? Suara okey tak? Mic tak? Terang sangat. Mic on. Mic tak on? Alamak, lupa dah. Okey. Tak. Tadi tak ada komen, tak dengar. Suara okey tak? Muka buku? Suara okey tak? Suara tak ada? Ada suara? Okey dah. Okey. TikTok okey Okey, muka buku? Muka buku suara okey tak? Tolong komen. Saya nak test suara. Sebab nak rekod kan. Share terus share Okey suara okey Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Al-Abad. Jadi kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mulah aku di sini. Guys. Aduh, apa nak jadi dengan negara kita ni guys? Apa nak jadi ni? Apa nak jadi ni? Hari ni satu serbuan yang dilakukan oleh penguatkuasa daripada pihak poli, Jabatan Agama Islam, banyak pihak lah, yang menyerbu ke satu premis yang mana menangkap 200 lebih orang daripada pelbagai negara dan juga khususnya rakyat Malaysia lah. Baik yang Islam dengan yang bukan Islam. Yang mana ini satu benda yang beyond daripada fikiran kita lah. Yang mana pesta gay. Dan daripada mereka tu ramainya juga adalah penjawat awam. Ya Allah. Saya tak nak bacakanlah. Seyakinlah korang dah tahu dah kot. Takkan kau tak tengok kan. Memalukanlah. Kita ni negara Islam. Malaysia ni negara Islam. Waimah kalau kaum lain pun, agama lain pun, tak ada agama yang benarkan sesama jenis ni. Ada ke? Agama mana yang benarkan sesama jenis? Tak ada. Tanyalah orang Cina, orang India ke, tak ada. Tapi boleh berlaku dalam negara kita yang mana bukan berdua, bukan berempat, bukan 10 orang, beratus orang. Jadi tadi saya buatlah tanya dengan member lah. Saya tanya dengan member, minta tolong dengan dia lah. Cakap, bila dia orang buat operasi ni? Agak mengejutkan, tetapi taklah terkejut sangat. Mereka ni mula-mula buat operasi ni daripada 2021. Tetapi yang betul-betul jadikan dia orang lebih padu ni 2023. Daripada 2023 tu mereka besarkan kegiatan mereka tu. Bermakna secara terbuka kempen dalam sosial media untuk mana-mana pasangan yang nak bersama. 2023. Adakah ini yang Anwar kata dah bagi maklumat tak bantras? Adakah ini? Belum lagi yang sebenarnya. Belum cerita pasal Epic lagi. Ya, betul tak? Belum lagi yang, belum Epic lagi yang. Saya tak nak tunjuk lah. Sampai video pun ada ni. Video pun ada ni. Tengok. Ya Allah.
Siap berdarah. Ada yang pecah pula tu. Ada yang pecah berdarah. Dah tengok dah? Dah tengok belum? Guys. Yelah, kita boleh berlawak lah. Kita boleh suka. Kita boleh ketawa kan. But, come on lah. Macam mana negara ni tak ada malapetaka, tak ada bala bencana, huru-hara keadaan. Kalau benda-benda macam gini, kita kompromi. Baik, saya nak ucapkan tahniah lah kepada pihak polis, pihak berkuasa yang terlibat dalam operasi hari ni lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita memang tak boleh benarkan budaya ni lah. Kita tak boleh benarkan langsung mereka ni. Kan? Apatah lagi mereka buat ni tanpa segan silu. Seolah-olah macam negara ni dah tak ada undang-undang dah. Dan kita minta untuk mereka ni, semua sekali yang terbabit ni dihukum. Kena hukum. Tak kira lah. Kan? Dan mereka semua penyawa awam. Ya Allah, penyawa awam tu kalau korang tengok, bacakanlah penyawa awam tu Penyawa awam tu antara penyawa awam yang ada tu Pegawai khas pentadbiran SUK Pulau Pinang. Kerajaan. Ni semua kerajaan Guru Sekolah Menengah Sri Aman PJ. Guru Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Guru Sekolah Menengah Kebangsaan TTDI. Jabatan Pendidikan Malaysia. Mampus. Penolong Pegawai Perubatan HKL. Patutlah Salim. Doktor Hospital Sungai Buloh. Doktor Hospital Shah Alam. Penolong Jurutera UKM. Doktor Hospital Sungai Buloh. Guru Sekolah Menengah Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. Pegawai Kebudayaan Istana Budaya Kuala Lumpur. Pegawai Takbir Diplomatik Etik KPT Putrajaya. Doktor Pakar Protologi HKL. Penjara Sempang Renggam Johor. Jabatan Insolvensi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ada 16 orang pegawai kerajaan yang ditangkap dalam operasi yang dilakukan oleh pihak polis hari ini. Yang mana jumlah dia ada 203 orang, 171 orang lelaki lah. Muslim 101, non-Muslim 70. Kan, ni tak normal kan? Normal ke? Saya tanya dengan korang, normal ke? Benda ni, apa yang berlaku hari ni, normal ke? Normal ke? Tak normal. Ini paling, saya rasa ni paling besar lah. Paling besar aktiviti songsang yang berjaya dilakukan oleh pihak polis untuk tangkap mereka ni. Tak pernah berlaku lagi. Dan tadi ada satulah yang saya tengok lah, saya agak menyentuh sikit lah perasaan, rasa macam Allahu Akbar. Kan? Sebab ada di kalangan mereka tu adalah anak-anak muda guys. Orang muda. Orang muda yang, yelah dia memang spesies yang sama. Yang mana sebelum ini dia buat sorok-sorok dia dengan dia punya partner dia. Tetapi bila ada tempat sebegini, ada tempat aktiviti sebegini, mereka memberanikan diri untuk turun masuk dalam kancah ni. Tambah menyedihkan lagi, perbuatan mereka ni, budak ni bagi tahu ni, daripada dia ni dipaksa. Ingat dia dipaksa. Dipaksa untuk ni, dan hari ni dia datang untuk cari mangsa pula. Sudah. Untuk try barang baru. Saya nak korang dengar tak dia tunjuk lah, dia tak tunjuk muka pun. Search dulu lah. Mana search? Tapi tak banyak klik pasal tempat ni. Sebab dia diskrik kan. Dia gambar pun tak boleh kata. Awak apa? Student ke? Student. Kat mana? Betul. So selalu datang hari Minggu je ke lah? Ke hari-hari? Tak ada, selalu datang second time. Oh ni second time. First time boleh? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. 2 minggu lepas tu Pergi seorang-seorang. pergi seseorang. Berapa lama awak spend masa dekat dalam ni? Nah, 3 jam. 3 jam? Macam-macam lah buat. Tapi tak adalah set. Saya tak bagi orang set. Sebab diorang tak ada protein nasi tak bagi. Okey, tapi arangan-arangan ada lah. So kali ni datang sebab apa? Rindu? Sajalah. Habis? Saja nak try orang lain. Nak try orang lain? Tak ada kawan, saya datang seorang.
Dulu yang masa cuba-cuba dengan kawan tu kena paksa ke atau Paksa. kena paksa? Asalnya kena paksa. Lepas tu tersuka. Sebenarnya minat dalam lelaki tu daripada form 1. Tapi time tu minat macam senior je lah, tak senior. Lepas tu bila dah masuk asrama, waktu form 4 yang tu, member tu lah yang buat dia dulu. Lepas tu dia cari addicted. Betul. Addicted Masuk asrama, tingkatan 4, kena balon dalam asrama. Lepas kena balon, dia mengenyam, cari barang. Mak bapak, ibu dan ayah, tolonglah, alert benda ni. Kalau tengok ni, muka garing ni. Rambut dia lagi ganas daripada rambut saya. Kau pergi cari dekat Malaysia Gazette, ada video tu. Macam saya tak selalu kira naik. Parents tahu tak? Dia family tahu? Tak tahu. Family ada yang tahu. Abang saya seorang. Dia just tahu yang saya ni gay lah. Siapa dah kahwin belum? Mana orang? Ini pula dua orang lelaki tengah lay down, tengah baring dengan tuala. Tapi tak tahulah ini berdarah ke tak. Tapi nampak bukan tak berdarah. Ni ada pengalaman. Sebab kau dengar dia kata apa? Tak ada nak. Isteri tahu? Isteri tahu. Abang pergi mana? Di kapal. Kapal? Memang offshore ke? Di atas kapal tu offshore lah. Ni memang tak pernah kenal kan? Oh, jumpa. Bini kerja offshore. Bini tengah belayar. So dia pun belayar juga. Tapi dia bukan belayar, dia belalai. Datang memang ada intention ni kan? Kau pernah dengan siapa? Orang bukan kat sini. Sebelum ni yang first time pernah Tahu tempat ni beberapa kali lah. ada orang gitu. Jumpa search kan ada member awak ada masuk jauh mana-mana. Guys, kau boleh pergi tengoklah dekat Malaysia Gazette, dia punya video ni. But dia secara besar-besaran promosi ni 2023. Guys, 2023 mereka beroperasi secara orang cakap ni lah berjemaah lah ni. Ini kira berjemaah lah ni, ramai-ramai. Tanpa ada rasa takut. Kalau korang tengok video dia, dah tengok video dia dah. Kau dah tengok belum video dia? Kau dah tengok belum video serbuan ni? Saya tanya betul-betul ni, dah tengok belum? Tapi video ni nampak ni sikit lah. Ada nampak belalai lah. Saya pun tak tahu tadi ada member share dalam Team Walabot. Tapi saya sempat save lah. Kalau tunjuk kena ban ni. Saya hantar dalam Telegram Team Walabot. Sekarang saya hantar. Dalam Telegram Team Walabot. Video dia ni, dia tak tahulah siapa yang rekod kan. Tapi dia tunjuk lah. Kelang kabut ni lah. Boleh kot tunjuk mula-mula kot. Sikit je. Sikit je. Kalau sanggup nak tengok lah. Kalau tak sanggup, tak payah tengok lah. Sudah hantar dalam Telegram Team Walabot. Saya letak dekat pin message. Pastikan tengok tak ada anak-anak dekat sebelah. Kau tengok kan anak-anak tengok kat sebelah pun, dia dahsyat kau. Abah aku ni tak apa guys. Ini 2023 bermula. Siapa Perdana Menteri ni? Lepas tu bila saya cakap, budaya non dengan salim kunyit ni. Sebenarnya kalau kita nak berfikir, bukan ini saja. Profesor Agus, ada banyak. Kalau kau tengok dalam kabinet, kau tengok satu-satu, kau akan kenal. Dan Anwar Ibrahim, dia banduan. Kesalahan jenayah apa?
Kan? But ini satu benda yang serius lah. Yang membimbangkan kita. Hari ni bukan saja orang perempuan yang tak selamat, tapi orang lelaki lagilah berkali-kali ganda tak selamat. Sebab inilah dia. HIV ni, inilah dia. Inilah dia punca HIV ni. Jadi saya harap kita semua dapat berhati-hati lah dalam perkara ni, dapat jaga each other lah. Yang paling penting adalah anak-anak ni. Suara tak clear? Clear pula suara. Tak clear? Clear kan? Dia lambat sikit. TikTok Anwar malu. Anwar malu, TikTok Anwar malu. Jadi saya harap alert lah perkara ni. Bat saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada pihak polis, pihak penguasa yang menjalankan operasi lah. Dan kita harap juga kepada mana-mana semua rakyat Malaysia yang ada maklumat berkenaan dengan aktiviti tak bermoral seperti ini kepada pihak berkuasa. Wajib lapor. Amar makruf nahi mungkar, wajib. Sebab ini kita negara Islam lah. Kita tak boleh benda ni kita biarkan. Dan jadi satu benda yang normal pula. Tak boleh. Jadi saya harap semua pihak dapat bertanggungjawab lah dalam perkara ni. Okey. Wah, 4,000 dah. Okey guys. Ini cerita pasal hari ni lah. Apa yang berlaku dengan SPRM lah. Seperti mana yang semua tahu. Kita dapat tengok lah. Samsul Iskandar dan juga Albert Teh telah dibawa untuk permohonan reman. Permohonan reman yang mana mereka dapat reman 6 hari. Saya yakin video tu semua korang dah tengok. Jadi hari ni gempak gempita lah. Daripada Syed Walanon, Wan Hadi, Harun, geng-geng lain ada semua ni. Rohia lah, Bangla lah, semualah. Bagi tahu inilah dia ketelusan Anwar Ibrahim. Tengok, walaupun dia Perdana Menteri, walaupun ini setiausaha politik kanan dia, tapi dia tak ada kompromi, tak ada pilih kasih. Dia nak bodohkan siapa ni? Betul tak? Sebelum ni kau kata konspirasi. Sebelum ni dia kata ini satu benda yang nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Lepas tu dia letak jawatan. Lepas tu kena keluar video. Lepas tu kena tangkap dengan SPRM. Lepas tu kena bawa pergi mahkamah, pergi reman. Lepas tu kau nak bagi tahu, oh ini semua ketelusan Perdana Menteri sebab dia tak nak masuk campur. Dia nak bodohkan siapa ni? Dia ingat kita bodoh ke guys? Kita tahu ni wayang. Setuju tak? Ni wayang. Saya nak bagi tahu korang, setanya dengan korang lah. Okeylah, Albert Teh ni, kita macam saya kata, bukan nak backup dia. Albert Teh ni, betul, dia memberi rasuah. Dalam isu dengan Samsul Iskandar ni, siapa yang minta? Bagi tahu dia kata. Kau kan tahu kan, kes Albert Teh dengan Samsul Iskandar ni, dalam ni siapa yang minta? Siapa yang minta? Kena report dah. Ni kita ban lah. Kalau kena ban, pergi dekat muka buku. Saya akan buat baru. Link dalam Telegram Tim Malah buat. Samsul yang minta. Dia yang minta. Bukan Albert tu offer kat dia. Bro, I nak bagi duit rasuah. Tak. Albert yang minta. Samsul Iskandar yang minta. Sepatutnya kalau nak tangkaplah Samsul Iskandar. Remanlah dia. Albert ni cerita dah lama dah. Bukan baru. Albert ni cerita lama dah, bukan baru. Nampak? Ni, Azam Belen buat pinggan sebelah. Sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri kan. Jadi saya harap kita jangan lupalah perkara ni. Jangan kita diperbodohkan. Saya yakin besok Anwar akan cerita dia tak kompromi. Dia lawan rasuah, sakau, bila-bila, tonton apa semua ni. This is Anwar Ibrahim. Sebab dulu pun dia kata tak ada yang tak konspirasi guys. Semua benda konspirasi. Ini semua konspirasi nak menjatuhkan saya. Ini semua satu bentuk rekayasa. This is Anwar Ibrahim. Jadi kita rakyat jangan terjebak dalam ini. Kena cerdik lah. Jangan diperbodohkan lagi. Saya minta kita jangan diperbodohkan lagi. Dalam isu rasuah ini terbukti. Pejabat Perdana Menteri macam saya bagi tahu adalah lubuk. Pejabat Perdana Menteri adalah lubuk rasuah negara. Tuh. Berwarna satu markas operasi untuk rasuah negara. Kerana hari ini pun keluar surat daripada yang mana mendedahkan tentang seorang lagi setiausaha politik Anwar Ibrahim yang bernama Kamil Mukmin. Jadi tadi saya ada tengoklah video daripada Wan Hadi. Wan Hadi, ni untuk Wan Hadi lah. Wan Hadi harus. Sebab dia orang sama, skrip sama. Sebab dia orang ni dibayar. Jadi bila dibayar ni, skrip dia orang sama lah. So 5-6 orang TikToker Madanon ni kalau kita tengok sama sebab dapat dibayar lah.
Sebab dibayar untuk pertahankan. Jadi Harun buat sama, Wan Hadi buat sama, ada berapa orang lagi lah. Semua cerita yang sama naratif dia. Jadi saya tengok tadilah Wan Hadi bagi tahu. Wan Hadi bagi tahu ini setiausaha politik. Dia tak buat apa-apa pun. Itu hanya menyokong saja. Guys, apa sebab setiausaha politik nak buat satu surat sokongan kepada syarikat yang meniaga, yang nak dapatkan tender projek kerajaan? Wan Hadi, kalau setiausaha politik, dia buat surat sokongan untuk dapatkan bantuan bagi anak tu beasiswa ke, bantuan untuk kawasan tempat tu ke, itu cerita lain. Bantuan untuk sekolah tu ke, itu cerita lain. Tapi ini surat sokongan ini untuk tender projek kerajaan. Bila tender projek kerajaan, bermakna tak betul lah. Nama pun tender projek kerajaan. Tiba-tiba, kau kata ini biasa, ini surat sokongan ni. Guys, tolonglah. Ini pejabat Perdana Menteri ni macam tingkat 4 dulu, guys. Ingat balik siapa yang ingat tingkat 4. Pusat Rasuah Negara. Sama aja jalan cerita dia, sama aja. Anwar Ibrahim tak tahu? Anwar Ibrahim tahu. This is Anwar Ibrahim, broker maut. Jadi saya harap kita semua cakna dalam perkara ni. Kena report lagi. Kena ban nanti sekejap lagi ni. Kalau kena ban lagi tak tahulah. Dah shadow dah. Dah turun dah. View drop lah. 38. Buku 47. Kalau ni, saya akan buka buka buku sambung. Link dalam Telegram Tiwala Bot. Saya akan buat akaun baru laju 210,000 dah tap screen. Suara okey tak? Suara slow? Slow ya? Okey. Test. Saya rasa suara dah okey dah. Apa buat tak okey? Okey je suara. Orang ni suka nak manja-manja dengan saya kan. So apa yang berlaku hari ni, apa yang ditunjukkan oleh SPRM semalam dengan hari ni, sebenarnya memberikan satu kesedaran kepada anak-anak Sabah. Setuju tak? Kau setuju tak? Tindakan yang SPRM lakukan, tindakan yang Anwar arahkan, seperti mana yang dia buat dulu, memberikan kesedaran kepada anak-anak negeri Sabah. Saya faham. Ramai orang rasa macam, kenapa PN tak menang? Saya dah bagi tahu dah. Saya tak peduli pun pasal Perikatan Nasional ke, warisan ke, saya tak peduli pun. Matlamat kita apa? Guys, hari ni dah hari Sabtu. Semalam dah habis dah. Hari Jumaat yang terakhir semalam habis dah. So episod sekarang ni adalah episod kemaluan yang memalukan. Ini awalan non tak faham ni. Itu yang awalan kata, bila nak tombang, kita tak tombangan lagi. Kita nak malukan dulu. Kemaluan yang memalukan tu Anwar Ibrahim. Sekarang ni korang nampak tak dia malu ni? Takkan korang tak nampak Sam Ketot timbul isu rasuah, rakaman audio hari ni dengan baju pemain bola sepak SPRM. PH kalah teruk di PRN Sabah. Tak malu ke? Itulah kemaluan yang memalukan. Kita kena bagi teaser, bagi geli-geli. Kena seksa. Sekarang ni, kita saksikan kemaluan yang memalukan. PN menang berapa, warisan menang berapa, saya tak peduli. Yang penting, Anwar Ibrahim. Ingat, kalau dalam Tiwala Bot, kita faham. Win the war, not the battle. Win the war, not the battle. PRN Sabah ni battle. Sebab kita nak menang war. War ni apa? War ni nak selamatkan negara. Ini war yang sebenar. Bermakna kalau PRU 16, itu baru war. Ini PRN Sabah ni battle. Kalau PRN Melaka, battle. Ini battle. PRK, battle. So sekarang ni, dalam battle di negeri Sabah ini, saya tak tahu keputusan penuh. Tetapi, yang saya tahu setakat ini, PH kalah teruk. Siapa lead Pakatan Harapan? Siapa memimpin Pakatan Harapan? Anwar Ibrahim. Betul tak? Anwar Ibrahim memimpin Pakatan Harapan. Saya tanya dengan korang lah. Pernah tak dalam sejarah
mana-mana parti kerajaan yang mana Perdana Menteri itu memimpin parti itu dan parti itu kalah pada PRN. Ada guys. Daripada dulu, kalau kerajaan pusat tu Barisan Nasional, BN akan menang. Sama ada dulu PRN Sarawak ataupun Sabah ataupun negeri lain. Betul tak? Wak Imah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tak lama, yang korang kata tak lama lah apa semua. Sewaktu dia Perdana Menteri, pada tahun 2020, PRN negeri Sabah, mereka menang di negeri Sabah tu. Itu kita kata politik tak stabil juga. Tapi sekarang ini, Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Pakatan Harapan Kerajaan. Parti kerajaan kalah pada PRN negeri Sabah ni. Malu tak? Malu ke tak ni? Saya tanya, malu ke tak? Malu. Weh, malu lah weh. Jangan kata tak malu. Ini kemaluan yang memalukan. Tak pernah berlaku lagi. Itu pasal Anwar bertubi-tubi pergi bagi tahu saya Perdana Menteri paling kerap pergi Sabah. Guys, kalah. And then lepas dia akan bagi alasan. Dia bagi tahu PH tak letak banyak calon. Guys, DAP kalah semua kursi tau. Parti DAP tu kalah semua kursi. Bermakna apa? Rakyat tolak kerana Anwar Ibrahim. Tanya dengan pengundi Cina. Tanya dengan pengundi Cina. Pengundi Cina ni bukanlah pasal DAP dia tak suka. Bukan. Tetapi Anwar Ibrahim tu, dia orang tak nak. Sebab tu kalah semua. Tak logik kalau kita fikir balik. DAP boleh kalah semua ni PRN Sabah. Sebab mereka masih kerajaan pusat. Tapi sebab Anwar Ibrahim. Faktor kekalahan ni adalah kerana Anwar Ibrahim. Ini rakyat tak nak engkau Anwar. Weh Anwar Ibrahim. Turunlah. Engkau tak sedar lagi ke Anwar? Ni kemaluan yang memalukan ni. Engkau nak malu lebih teruk lagi ke? Tak apa. Kita okey je. Kita akan bagi malukan dengan lebih teruk. Betul tak? Kita akan bagi kemaluan yang memalukan yang cukup dahsyat untuk kau Anwar Ibrahim. Sebab apa Anwar? Sebab sekarang ni rakyat Malaysia, saya nak bagi tahu dengan korang, kita sekarang ni relax je. Kita relax, duduk, standby, makan popcorn. Makan popcorn. Korang dah standby popcorn belum? Saya tanya, korang dah standby popcorn belum? Ya. Kita sekarang ni kena enjoy the show ni. Kemaluan yang memalukan. Dia episod ini, ingat dia 3. Saya bagi tahu daripada 2023 lagi. Kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Penampilan yang tak dapat diubah, itulah dia. Stoma bag dia, tangan, kau tengoklah kau stoma bag dia tu dah kantor dah. Kau tak boleh tutup dah. Kau tak boleh tutup dah stoma bag tu. Bermakna penampilan tak boleh ubah dah. Now is a kemaluan yang memalukan. Ni, sekarang ni. Lepas kemaluan yang memalukan, barulah kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Macam mana? Kejatuhan yang amat dahsyat. Lebih dahsyat daripada 1998. Kita akan dapat tengok Anwar Ibrahim ni diheret ke muka pengadilan. Kerana apa? Kerana salah guna kuasa, kerana rasuah dan pengkhianatan kepada negara. Now, enjoy the show. Enjoy je. Dalam masa sama, terus berjuang. Be brave. Macam ini malam special. Ini malam. Terima kasih. Ini malam kita live sambil makan popcorn. Mami Onang standbykan popcorn. Kita makan popcorn ini malam. Standby popcorn. Walanon. Kalau beli popcorn, Mami Onang beli murah je. Ni buat sendiri. Beli dekat KK Mart. Oh yalah, KK Mart ni kita boykot, tak apalah. Murah je, berapa ringgit? RM4. Sedap. Caramel. So, now, rakyat Malaysia, standby makan popcorn, tengok episod kemaluan yang memalukan buat Anwar Ibrahim ni. Kita dah nampak dah. Hari ni PH kalah teruk, takkanlah korang tak nampak lagi. But of course lah, macam Harun, Wan Hadi, Walanon akan kata apa? Alah, PN tak menang. Tak betul.
Bukan itu isu dia. Isu dia, kita nak buat apa? Kita nak selamatkan negara. Isu dia selamatkan negara, guys. Dia bukan asal Anwar semata-mata. Tadi adalah kawan lah bagi tahu, dia kata, bro, apa cerita 3 kali Jumaat Anwar tak jatuh lagi pun? Sebab ramai orang tak faham tau. Ramai orang tak faham. Dia bukan Anwar semata-mata. Tengok betul-betul. Seulang lagi sekali Anwar tak menang pilihan raya. Dia tak menang pilihan raya. Fahamkan betul-betul. So macam mana dia jadi Perdana Menteri? Yang ni kau kena fikirlah. Dan sejak dia jadi Perdana Menteri, takkanlah kita lupa macam mana Malaysia Airport Berhad. Rakyat, ahli parlimen semua bantah, jangan jual kepada BlackRock. BlackRock ni siapa? Fikir, BlackRock siapa? BlackRock ni company US. Siapa pemilik dia? Zionis lah. BlackRock yang terlibat dalam genosid ke atas rakyat Palestin. BlackRock yang supply senjata untuk rakyat, untuk Israel bagi kill rakyat Gaza. BlackRock lah. So kenapa Anwar beria nak jual Malaysia Airport Berhad kepada BlackRock? Fikir. Kena fikir. Bukan itu saja. Tengok macam mana Anwar bawa masuk CIA, FBI, IMF. Kita bukan pasal Anwar semata-mata, faham tak? Mereka sedang berkuasa, menguasai. Fahamkan betul-betul. Sebab tu ramai orang yang tak faham ni. Dia akan kepada dia tak semudah itu, sayang. Sebab apa? Kita nak selamatkan negara. Ini perjuangan. Bukan tentang parti ni jadi kerajaan. Ini tentang orang ni jadi Perdana Menteri. Orang ni jadi menteri. Bukan. Bukan itu lagi. Hari ini adalah tentang menyelamatkan negara ni. Sebab itu, dalam isu perjanjian Anwar-Trump ni, yang Anwar menari tempoh hari ni, Tun Mahathir bagi tahu. Ini pengkhianatan kepada negara. Anwar dah gadai kedaulatan negara. Maka sebab itulah hari ni, kita semua ni, yang mana ada ke lapangan ni, pergi buat report polis. Be brave. Kena berani. Ni. Kena berani ni Tun Mahathir ni. By the way, ni baju paling lama yang saya simpan. Daripada 2008. Baju ni daripada 2008. Ni, baju ni. Ini baju edisi lawan Pak Lah dulu. Kau tak pernah jumpa kan? Saya pakai dalam live berapa kali lah. 2008 lawan Pak Lah, inilah baju dia. Be brave. Saya tunjuk gambar. Kita ada bukti, sayang. Kita bukan cakap kosong-kosong. Ada bukti. Saya nak tunjuk kat korang. Belanjalah gambar lama. Ramai yang dah tengok. Tapi saya tunjuk juga lah kan. Tapi masa ni tak sempat lah bergambar dengan Tun. Tapi dapat bergambar dengan Tun Siti Asmah. Jangan gelak Susah lah tu. 2008. Tahun 2008. Lawan Pak Lah. Be brave. Berani. Sebab apa? Sebab nak selamatkan negara. So now ni, kita nak selamatkan negara. Jadi saya harap kita semua dapat fokus dalam isu ni. Now, setakat ni yang saya tahu daripada tim Walabot saja. Daripada tim Walabot saja dah dekat 60 laporan polis. Baik individu. Kita tak ada bukan NGO Baik individu, ada yang laki bini buat report. Walaupun pergi sekali, tapi laki buat asing, bini buat asing. Tahniah. Tahniah kepada semua yang telah buat laporan polis, khususnya tim Walabot, ke atas pengkhianatan Anwar Ibrahim. Now, kita nak gandakan lagi laporan polis ni. Biar ramai-ramai buat report polis. Sebab, ini juga episod kemaluan yang memalukan. Mana ada Perdana Menteri pernah orang buat report polis? Tak ada. Perdana Menteri yang mana rakyat buat laporan polis. Tak ada. So ni lah ni yang berlaku hari ni. Anwar Ibrahim. Rakyat dia sendiri buat laporan polis ke atas diri dia. Tak malu ke tu? Anwar memang kita tahu dia muka tak tahu malu. Anwar ni memang muka tak tahu malu lah. Tapi nak sedarkan rakyat ni. Kemaluan yang memalukan tu Anwar Ibrahim. Jadi saya harap kita dapat gandakan lagi buat laporan polis. Dia ada lagi siri-siri dia ni. Jadi kepada yang tanya, macam mana? Tak jatuh? Belum. Sabar. Kemaluan yang memalukan, lepas tu barulah kejatuhan yang amat dahsyat. Berapa lama kemaluan yang memalukan ni? Tak lama sayang. Sikit je lagi. Sebab apa?
Minggu depan parlimen last lah. Minggu depan adalah last parlimen bersidang. Sampai 4 hari bulan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sampai 4 hari bulan, hari Khamis. Itu adalah terakhirlah parlimen bersidang untuk penggal ni lah. Untuk tahun ni lah. Ada kemungkinan besar parlimen akan dibubarkan. Kemungkinan besar parlimen dibubarkan untuk beri laluan bagi pilihan raya ke-16. Mungkin. Tapi boleh jadi juga untuk tak ada pilihan raya tetapi tukarlah Perdana Menteri yang baru. Mungkin juga. Sebab Anwar ni memang dia tak pernah menang pilihan raya pun. Walau mangkuk je kata Anwar Perdana Menteri PMX. Dia tak menang pilihan raya. Kan sedar kak? Buktikan Anwar menang pilihan raya, aku lagi telanjang pun tak apa. Anwar tak menang pilihan raya. Dia ada perjanjian 2 tahun tu. Tapi dia tak nak serah. So now dia kena letak jawatan. Sebab kita tahu Anwar Ibrahim tak nak letak jawatan. Saya ada tengoklah orang kata Perdana Menteri boleh dipecat. Okey. Betul ke Perdana Menteri boleh dipecat? Saya tanya dengan korang. Dalam perlembagaan, ada tak Perdana Menteri boleh dipecat? Siapa yang tahu? Dalam perlembagaan, ada tak klausa yang mana mengatakan Perdana Menteri ni boleh dipecat? Ha? Tak ada. Dalam perlembagaan, tak ada kata Perdana Menteri boleh dipecat. Okey. Dalam perlembagaan, ahli parlimen berhak memilih seorang di kalangan mereka untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu hak ahli parlimen. 222 orang, pilih seorang. Jadi, pada hemat baginda agung, yang mana seorang ahli parlimen itu mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen. So, pada hemat dia lah. Mana mendapat majoriti. Sebab tu dalam kes Anwar Ibrahim, cuba ingat balik. Mula-mula siapa yang Sultan Abdullah waktu tu offer? Pada hemat baginda, Perdana Menteri, dia mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen. Pada mula-mula kan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dapat kepercayaan majoriti. Sebab tu ditawarkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan Anwar Ibrahim. Dekat situ pun kita dah nampak dah. Anwar tak pernah ada sokongan pun. Tapi sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin tak nak, maka Anwar naiklah. Sebab dalam perlembagaan itu, pada hemat baginda, mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen. So, Anwar tak ada majoriti pun. So, boleh dipecat? Dia tak boleh dipecat. Sebab dalam perlembagaan, apabila seorang Perdana Menteri itu, dia kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen, dia sendiri kena letak jawatan. Dia sendiri kena letak jawatan dan menyerahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan. Sama ada memilih Perdana Menteri yang baru, yang mana pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen, ataupun Agong berhak untuk membubarkan parlimen. Perdana Menteri dah tak ada hak dah. Perdana Menteri sudah tidak ada hak sebab dia dah kehilangan majoriti ahli parlimen. Melainkan kalau Anwar Ibrahim, dia ada majoriti sokongan, dia menghadap Agong bagi nasihat untuk parlimen dibubarkan, yes. Agong boleh untuk parlimen dibubarkan kerana Perdana Menteri ada majoriti. Tapi dalam kes sekarang ini, Anwar Ibrahim tak pernah ada majoriti sokongan ahli parlimen. Sebab tu saya beritahu tempoh hari, Anwar minta bubar parlimen, yang saya dapat info, raja-raja tak nak bubar parlimen sebab kos pilihan raya. Maka Perdana Menteri yang baru perlu dilantik di kalangan ahli parlimen. Itu yang saya bagi tahu. Kenapa Rafizi kena tanam? Rafizi kena tanam sebab Rafizi kandidat dalam Pakatan Harapan. Pak Mael tiba-tiba kena frame 170 juta. Ha? Ada nampak Pak Mael pakai baju SPRM? Ha? Ada nampak Pak Mael pakai baju SPRM? Tapi cerita dia sakau 170 juta tu. Banyak tu. Damage kan Pak Mael? Damage kan Pak Mael? Tak layak. Ramah. Tak. Kan saya dah bagi tahu tempoh hari dia main. Okey, kalau bukan Anwar siapa? Kalau sebab nak tunjukkan dah tak ada orang dah. Anwar sajalah yang paling layak. Ada lagi. Kita nak selamatkan negara. So now, episod kemaluan yang memalukan. Saya harap clear Perdana Menteri memang tak boleh dipecat. Dia sendiri kena letak jawatan. Dia sendiri. Tetapi, dia tak nak letak jawatan. Jadi macam mana cara nak terjemahkan dia adalah dalam parlimen. Dalam parlimen lah. Ataupun, ahli parlimen buat kenyataan lah di luar bahawa mereka menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim.
Itu baru boleh dikatakan Anwar official hilang sokongan. Kalau tanya secara peribadi, Anwar dah hilang lama dah. Disember 2023, Anwar dah kehilangan majoriti sokongan ahli parlimen. Yang saya nampak lah. Now, dia ada masa dia bertahan, dia minta tangguh. But, masa dah tak banyak untuk dia. Anwar, masa dah tak banyak dah. So now, PRN Negeri Sabah ni membuktikanlah rakyat Negeri Sabah menolak Anwar Ibrahim dan sebab itulah Pakatan Harapan kalah teruk kerana Anwar Ibrahim. Punca dia sebab engkau Anwar Ibrahim. Suara tenggelam. Alai. Kau janganlah komen ni, Kang. Aku ban, Kang. Suara teruk ke suara? Tolong Tim Malabot. Saya percaya kat Tim Malabot. Mami Ona cakap okey. Tim Malabot, cuba komen. Suara okey ke tenggelam timbul? Ha? Okey. Ni sabotaj lah ni. Mengganggu kita punya live lah ni kot. Ataupun kau punya handphone problem. Tapi kalau nak handphone boleh minta dengan Salim lah. Salim Abdul Rahman. Jadi, clear So now adalah episod kejatuhan, kemaluan yang memalukan untuk Anwar Ibrahim. Setakat hari ni berita yang kita baru dapat, dua kursi lah PH menang. Itu pun Yamani Hafiz, anak TYT. Anak TYT takkanlah tak menang. Dan Jamawi lah kot. Jamawi ni memang dia serve lah dekat tempat dia, sekenal dia, personal. Memang dia ni serve tempat dia lah. Dia ni lompat si katak lompat lah. But orang Tenom tu, kira orang Tenom tu semua kenal dia lah. Tenom tu semua orang kenal dia. Dua-dua ni lah. Tak sure lah official ke tak official. But setakat hari ni dua lah. DAP kalah semua. So ni sebenarnya satu kemaluan yang memalukan untuk Anwar Ibrahim. Kalau kita nak berfikir lah. Kemaluan. Kemaluan yang memalukan. Setuju tak? Setuju tak? Episod yang beberapa hari ni adalah episod kemaluan yang memalukan untuk Anwar Ibrahim. But belum berakhir lagi. Belum habis. Belum. Ada lagi ni. Ada lagi. Apa ada lagi? Isu rasuah pejabat Perdana Menteri tak habis lagi. Reman Albert ni 6 hari. Dalam masa 6 hari ni macam-macam boleh keluar. Dokumen yang dia orang serah kepada Tun Mahathir. Yang mana Tun Mahathir bagi tahu ada 300 lebih layan dokumen. Termasuk rakaman diserahkan kepada Tun Mahathir, yang mana turut diserahkan juga kepada wartawan. Wartawan pun dapat. Belum keluar lagi. Rakaman video Sam Ketot. Belum keluar lagi. Rakaman video sambungan yang perempuan tu hari, Sofia Rini tu. Belum keluar lagi. Jadi ada banyak lagi episod kemaluan yang memalukan. So kita guys, standby popcorn, makan, relax, tengok, enjoy the show. But dalam masa sama, keep going. Keep going, terus berjuang, seminta bantuan dengan semualah. Ramai kawan-kawan kita TikToker yang bercakap. Tapi, yelah, mereka masih kawal lagi, MCMC masih kawal. Jadi, akaun kena ban, akaun kena report, BTT kena turun. Tetapi kalau ramai orang bantu, ramai rakyat dia bantu, korang boleh buat fake account, pakailah nama apa-apa pun. So, boleh sebarkanlah BTT tu, jadikan BTT pendek ke, kau buat BTT. Saya tengok sekarang ni dah banyak lah. Banyak sangat rakyat yang macam-macam buat. Sebab apa? Kita nak lambatkan dalam pasaran barang kita. Lambatkan dalam market barang-barang kita ni. Sebab kita ni asyik-asyik kena report je. Jadi at least kalau kena report sekalipun, BTT tu kena padam sekalipun. Tetapi yang lain kan ramai. So bermakna kalau ada 100 orang yang buat BTT tu, kalau dia report padam pun mungkin dalam 10, 20, 30. Tapi ada lebih kurang 5-60 lagi yang berada dalam pasaran, market ni. Berbeza dengan Walanon. Kau boleh tengok Wan Hadi Harun tu. Kau tengok TikTok dia orang. Akaun kebal, betul tak? Betul tak betul cakap? Kau tengok TikTok Harun, Wan Hadi ni semua kebal. Sebab apa? MCMC jaga. Sebab kerajaan jaga. Sebab tu mereka tak ada apa-apa. VGT tak turun, akaun tak padam. Kita ni dah 180 akaun dah. Lebih dah. Dah nak masuk 200 dah ni akaun ni. TikTok. Akaun pakai buang. So, kita ada kekangan kat situ. Macam member Tam Jebat, sayap kiri, VTT dia orang. Habis.
Aircon baru, VTT dah habis. So kita tolong, seminta tolong dengan rakyat Malaysia. Kita nak berjuang ni. Ambil masa, ambil keberanian. Buat fake account, tak payah pakai account. Nama sendiri pun tak apa. Ambil video tu, potong, edit. Buat VTT je. Yang penting lambatkan dalam market. Lambatkan dalam pasaran. Biar rakyat yang tak tahu ni, dia buka tengok. Ni. Ni topik ni. Kita banyakkan. Sebab kita ramai. Sebab misi kita nak selamatkan negara ni. Misi kita nak selamatkan negara. Boleh? Mantap. Mantap. Kan tu? Oh, ya no. Ron. Masa aku cakap lah, Ron. Salah satu faktor PH kalah di negeri Sabah ini sebab Harun. Salah satu faktor sebab Harun dan Wan Hadi. Ini antara punca faktor kekalahan PH. Bukanlah kerana Harun menyebabkan PH kalah, bukan. Salah satu faktor yang menyebabkan PH kalah kerana Harun dan Wan Hadi. Especially Harun lah. Jadi Ron, saya tahu lah malam ni dia tengok ke tak. Ron, aku dah beli popcorn. Kalau kau nak, aku boleh bagi kau gambar lah. So kau belilah, bukan aku nak belanja kau. Kau pakai duit kau lah. Kau kan bayar gaji RM10,000 sebulan. Makan popcorn, Ron. Kau tengok je. Kemaluan yang memalukan buat Anwar Ibrahim ni, Ron. Ni, dah nampak dah. Jangan kata tak nampak. Melainkan, Walanon nak jadi macam kasih selamat. Kau pergi ambil garpu, kau pergi cocok biji mata kau. Mana? Walanon ni kadang-kadang mangkuk tingkat kan. Mana? Tak nampak pun. Mana? Bila? Dia tak nampak. Kemaluan yang memalukan ni dia orang tak nampak. Tujuh. Harun punca Sampai kesudah tak berani pergi Sabah. Termasuk Wan Hadi lah. Wan Hadi tak pergi Sabah. Kenapa Wan Hadi tak pergi Sabah? Sebab dia tahu. Wanted. Sedap pula. Kenapa? Salim tak boleh makan, Salim Salim Abdul Rahman. Jangan makan pula. Sebab dengar kata kau masuk hospital. Apa bisul? Ada bisul? Salim Abdul Rahman. Hari ni masuk hospital. Pernah tengok hari ni masuk hospital? Saya tengok kesian, sedih. Dia tengoklah dia kot. Mungkin tengah terbaring atas katil kan. Mungkin dia tengah terbaring atas katil, dia tengok kan. Tanya gambar lah, kesian. Saya tengok kesian lah. Sedih lah. So, dua gambar saya dapat. Dua-dua gambar ni dalam keadaan mengiring. Alah ciannya dia. Mengiring. Mana bukan telentang lah. Jadi, dengar cerita. Bisul kat mana? Salim Abdul Rahman. Lain kali, cuci bersih. Sebelum dan selepas, cuci bersih. Sebab tak cuci lah naik bisul, bodoh. Kan benda tu kotor, najis. Kotor. Dah lah kotor, najis. Mana tak naik bisul? Dengan bercili, dengan belada. Mana kita tahu? Jadi cuci bersih lain kali, Salim Abdul Rahman. So, popcorn ni kau jangan makan. Manis. Koyak lagi member. Kau dah tengok dia koyak hari ni dengan saya? Teruk dia koyak. Baru itu hari minta maaf. Salim Abdul Rahman, kau baru minta maaf dengan aku. Si hari raya lagi minta maaf. Tak nak sebut nama, hari raya. Baru je minta maaf, hari raya. Baru berapa hari lah. Hari ni maki amor. Babu. Relax lah. Ni
Itulah cakap. Yang kau pergi cuit aku, siapa suruh? Salim Abdul Rahman. Kau yang cuit aku. Bukan aku cuit kau. Sudah. Hapus. Sudah save video ni lah. Ekor baru.